tersebut pukulan yang mendidik anak yatim tersebut. Jadi tuan-tuan faham hadis Nabi, faham elok-elok. Bila baca tentang sahabat Nabi, orang-orang akabir ini, minal akabir, ini Sayyidina Aisyah ni minal akabir, orang yang agung, yang besar, maka kena syarah hadis tersebut sesuai dengan makna yang sesuai dengan akhlak dan kedudukan mereka. Faham tuan-tuan? Terus. Bab 80. Babu fadli man mata lahul waladu. Bab pada menyatakan sesiapa yang kematian anak. Wa bi ilai qala hadatsana Ismailu qala hadatsani Malikun an ibni Shihab an ibni Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassahu an-nar illa tahillatal qasami. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seseorang daripada kaum muslimin yang 3 orang anaknya mati lalu dia disentuh api neraka melainkan hanya sebentar sahaja. No. Terus. Wa bi ilai qala hadatsana Umar bin Hafs bin Iyas. Maksudnya kalau kata dia ada kematian anak 3 orang dan dia bersabar di atas kematian anak-anak tersebut. Syarat dia bersabar. Nampak tak? Kemudian dia masuk api neraka. Dia tidak akan lama masuk api neraka, dibakar. Kerana apa? Kerana berkatnya anak-anak tersebut yang akan nanti menjadi syufa'a, akan memberikan syafaat kepadanya nanti di akhirat kelak. Dia masuk hanya tahillatil qasam, seperti dia menunaikan sumpahnya, seperti dia menyebutkan wallahi, gitu. Faham tak? Maksudnya dengan ringkas, dengan sekejap sangat. Maksud dia gitu. Terus. Qala hadatsana Abi an Talq bin Muawiyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin faqalat ud'u lahu faqad dafantu thalathatan faqala ihtazarti bi hizarin shadidin minan nar. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yakni membawa anaknya, lalu dia telah berkata yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakanlah baginya, aku telah menguburkan 3 yakni orang anak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, engkau telah memagari dirimu dengan tembok yang sangat kuat dari api neraka. Seorang perempuan datang, ibu ni hatinya lembut. Bila dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ya Rasulullah, saya telah kematian anak 3 orang. Ini yang terakhir. Doakan dia Rasulullah, moga Allah Ta'ala bagi umur panjang kepada dia. Faham tak? Itu maksud dia datang minta doa tadi. Dan Nabi SAW kata apa? Nabi bagi dia kegembiraan pula. Kamu telah memagar dirimu dengan tembok yang sangat kuat. Iaitu 3 anak yang telah meninggalkan kamu tadi, itu menjadi benteng yang kuat untuk kamu tidak dimasukkan dalam api neraka Allah. Dengan syarat mana? Dengan syarat sabar. Dengan syarat sabar. Sabar maksudnya tidak menyalahkan takdir dan sebagainya. Terus. وبه إليه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد العيشي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميس الجنة. Daripada Khalid Al-Aisi, dia berkata, telah mati anakku, maka aku telah merasa sangat sedih. Lalu aku telah berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah yang pernah engkau dengar daripada Nabi SAW akan sesuatu yang dengannya dapat melapangkan jiwa-jiwa kami daripada kesedihan kematian anak kami? Dia Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar daripada Nabi SAW bersabda, anak-anak kecil kalian adalah pelayan-pelayan di syurga. Allah. Pelayan kepada siapa? Pelayan kepada ibu dan ayahnya. Pelayan kepada ibu dan ayahnya. Dan ini bukti bahawa insya-Allah ibu dan ayahnya akan masuk syurga Allah Ta'ala. Karena tidak akan dia layan melainkan ahli syurga Allah Ta'ala. Faham tak? Jadi orang yang kematian anaknya ketika kecil, maka dia kena yakin bahawa anak ini akan melayannya dalam syurga. Bermakna ibu dan ayahnya telah ditetapkan oleh Allah untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terus. وبه إليه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت عنهما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata lahu thalathatun minal waladi fahtasabahum dakhala al-jannah. Qulna ya Rasulullah wathnani, qala wathnani. Qultu li Jabirin wallahi ara law qultum mawahidun laqala qala wa ana azunnuhu wallahi. Daripada Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang telah berkematian 3 orang anak, lalu dia bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala atas kematian mereka, nescaya dia akan masuk syurga. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, sabar yang paling agung inda sadmatil ula, ketika permulaan mendengar khabar. Nah, sabar itu yang akan mendapatkan fadilat yang sangat agung dalam kehidupannya. Nah, inda sadmatil ula. Sadmatil ula maksudnya ketika sadm, maksudnya ketika mendapat tamparan pertama bagi jawapan bagi berita tersebut. Nah, bila dengar berita yang pertama tu, sabar pada waktu tu, itulah yang akan mendapatkan syafaat yang besar. Nah, daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada anak tersebut. Inda sadmatil ula. Terus, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, sekiranya 2 orang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan juga 2 orang. Aku, yakni perawi, telah berkata kepada Jabir, demi Allah, aku berpandangan sekiranya kalian bertanya tentang 1 anak, nescaya baginda mengiyakan. Dia, yakni Jabir radhiyallahu anhu, telah berkata, dan aku juga sangka begitu, demi Allah. Kenapa? Karena al-adat la mafhumalah. Bukan adat tadi dengan maksud tahdid. 3 mesti barulah dipenting. Yang penting kematian anak tersebut. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Tidak dengan bilangan. Karena 3 tadi menunjukkan kesabaran yang sangat tinggi. Seorang demi seorang pergi, dia sabar yang tinggi. Seorang pun kalau pergi, maka juga perlu kesabaran yang tinggi. Nampak tak? Itu makna. Maksudnya bilangan bukan khair dalam hadis ni. Sebab tu Imam Bukhari rahimahullahu taala meletakkan fadlu, kelebihan kepada siapa yang kematian seorang anaknya. Faham tak? Terus. Wa bihi ilai qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Hafs bin Iyas qala sami'tu Talq bin Muawiyah huwa jadduhu qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin faqalat ud'u Allah lahu faqad dafantu thalathatan faqala ihtazarti bihizarin syadidin minan nar. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya. Lalu dia telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakanlah baginya, sungguh aku telah menguburkan 3 orang anak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, engkau telah memagari dirimu dengan tembok yang sangat kuat dari api neraka. Wabihi qala hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna la naqdiru 'alaika fi majlisika fawa'idna yawman na'tika fihi faqala maw'idukunna baitu fulanin faja'ahunna lidzalikal wa'di wa kana fima haddathahunna ma minkunna imra'atun yamutu laha thalathun minal waladi fatahtasibahum illa dakhatil jannah faqalat imra'atun awisnani qala awisnani. Kana Suhailun yatashaddadu fil hadithi wa yahfazu wa lam yakun ahadun yaqdiru an yaktuba 'indahu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak berkuasa untuk berada di majlismu, maka tetapkanlah kepada kami satu hari yang kami dapat datang menemuimu padanya. Ya, baik, di sini sunnah menunjukkan sunnah kita khususkan waktu tertentu untuk mengajar wanita. Ada kelas kuliah muslimat khususnya, ada sunnah buat macam tu. Karena ada kadang-kadang perempuan ni dia malu nak tanya dalam majlis umum, dia tanya dalam majlis yang sama-sama mereka aja. Jadi minta untuk Nabi khususkan waktu tertentu. Dan Nabi SAW khususkan di rumah fulan bin fulan, di rumah tertentu. Nah, terus. Maka Rasulullah SAW bersabda, temu janji kalian di rumah fulan. Maka Rasulullah SAW telah datang menemui mereka sebagaimana dijanjikan. Dan antara yang Rasulullah SAW sabda kepada mereka dalam pertemuan itu, tidaklah seorang perempuan daripada kalangan kalian yang 3 anaknya mati lalu dia bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala atas kematian mereka, melainkan dia pasti masuk syurga. Lalu telah berkata seorang perempuan, sekiranya 2 orang. Rasulullah SAW menjawab, sekiranya 2 orang.
Cuma tak diterjemah ni atas ni, kana Suhailun yatashaddadu fil hadis wa yahfaz. Sayyidina Suhail adalah orang yang sangat syadid dalam hadis dan menghafal. Walam yakun ahadun yaqdiru an yaktuba indahu. Tak ada seorang pun yang mampu menulis daripada beliau. Karena syadidnya beliau dalam hafalan, dalam ingatan, dan juga kerasnya beliau dalam nak menyampaikan hadis tersebut, maka orang tak mampu untuk tulis daripada dia. Karena dia kalau kata silap, marah. Itu maksudnya. Ini orang yang ulama ni pelbagai. Ada yang garang, ada yang lembut, ada yang tidak ambil berat pun, buat tak tahu je. Orang buat salah pun dia orang panggil diihmalkan. Nampak tak? Ada yang macam ni, antara contoh guru yang garang dan syadid dalam penyampaian ilmu. Terus. Wa bihi ilahi qala haddatsana Harami bin Hafs wa Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Utsman bin Hakim qala حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما 3 أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم قلت واثنان قال واثنان. Daripada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dia telah berkata, aku pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ummu Sulaim, tiada daripada 2 orang Islam yang keduanya kematian 3 orang anak, melainkan Allah Ta'ala pasti memasukkan keduanya ke dalam syurga dengan rahmatnya terhadap mereka. 2 orang Islam sebut maksudnya suami isterinya. Suami isteri sebut kematian anak dan mereka bersabar, masukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Ini mungkin ketika mana Sayyidina Aba Umair, anak kepada Sayyidatina Ummu Sulaim dengan Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Talhah berkahwin dengan Sayyidina Ummu Sulaim, lahir anak dan diberikan gelaran oleh Nabi Aba Umair. Ini adik tiri kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik anak kepada Malik. Malik meninggal. Nah, kemudian Sayyidina Ummu Sulaim berkahwin dengan Talhah, lahir anak. Anak ni wafat, meninggal. Ini adik tiri Sayyidina Anas bin Malik. Jadi sedih beliau, sedih ibu ni. Kemudian Nabi memujuk beliau dengan menyebutkan hadis ini. Terus. Aku telah berkata, sekiranya 2 orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun 2 orang. Ya. Wa bi ilai qala hadatsana Ali qala hadatsana Mu'tamir qala qara'tu 'ala al-Fudaili an Abi Harizin anna al-Hasan haddathahu biwasitah anna Sa'd bin Muawiyah haddathahu أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة قال ما لك من الولد يا أبا ذر قال ألا أحدثك قلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل kulla udwin minhu fakakahu likulli udwin minhu. Daripada Abi Hariz bahwasanya Al-Hasan telah menceritakan kepadanya di wasit bahwasanya Sa'ah ibnu Muawiyah telah menceritakan kepadanya bahwasanya dia telah bertemu dengan Abu Zar radhiyallahu anhu yang sedang membawa qirbah, yakni tempat mengisi air yang diperbuat daripada kulit. Lalu dia telah berkata, Abi Zar radhiyallahu taala anhu digelar Abi Zar, ada banyak riwayat. Sebahagian kata dia dinamakan Abi Dzar kerana dia melihat di atas timbangan ada seekor semut naik, semut kecil. Kemudian dia kata, apa pandangan kamu terhadap semut ni yang dia ada di atas timbangan ni? Adakah jarum timbangan bergerak? Orang jawab tak. Dia kata itu di dunia. Di akhirat nanti walau sebesar semut ini, sebesar zar ini, ada amalan yang kita lakukan akan ditimbang dan akan bergerak timbangan tersebut mengikut amalan yang kita lakukan walau sebesar semut kecil. Maka digelar dia Abu Dzar. Sebagian riwayat lagi mengatakan Abu Dzar digelar Abu Dzar kerana beliau selalu buat kebaikan kepada semut yang ada dalam rumahnya. Setiap hari dia akan bagi makan semut-semut ni dengan gula. Dia beli gula khusus untuk bagi makan kepada semut-semut ni. Kita semut makan gula kita, Allah maki sekandak. Ada seorang lelaki ni saya jumpa dia, ustaz ni saya jumpa dia di Kulim. Dia cerita kat saya, dia kata, ustaz, rumah saya banyak semut, dia kata sebelum ni. Tapi satu hari dia kata, saya tak tahu nak buat macam mana dah. Lepas sembok ada lagi, dia kata. Tinggal keturunan banyak binatang ni. Dia nak buat macam mana, dia kata lah kali dia ambil, dia beli gula 1 kilo, 2 kilo, dia pergi tabung belakang rumah.
Dia tabak, lepas tu dia seru semut-semut ni. Dia kata, wahai semut-semut, ni aku dah bagi dah. Ambil lah kat belakang. Dia kata, tak payah masuk dalam rumah dah. Dia kata, alhamdulillah, hilang semua semut dalam rumah. Dia kata. Semua bakat pergi kat belakang. Nampak dah? Masya Allah. Try tengok tuan. Kalau tak jadi, jangan cari saya, cari ustaz tu. Orang kulit. Dia kata dia buat macam tu, jadi dia tak payah bunuh semut. Nah, tu. Lalu dia telah berkata, apakah engkau mempunyai anak wahai Abu Zar? Abu Zar radhiyallahu anhu menjawab, maukah aku ceritakan kepadamu? Aku Su'ah ibnu Muawiyah telah berkata. Bahkan Abu Zar radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang dia kematian 3 anak yang belum baligh, melainkan Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam syurga dengan rahmatnya kepada mereka. Dan tidaklah seorang lelaki yang memerdekakan seorang hamba muslim, melainkan Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap anggota tubuhnya sebagai pembebas, yakni dari api neraka bagi setiap anggota tubuhnya. Sayyidina Abi Dzar tidak jawab soalan yang ditanya, tapi dia bagi jawapan yang lebih penting untuk lelaki itu tahu. Sebab dilihat Abi Dzar tidak berseorangan. Sayyidina Abi Dzar disebut oleh Nabi SAW, beliau akan hidup berseorangan dan akan wafat berseorangan dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akhirat nanti dalam keadaan berseorangan. Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu dimaqamkan di Rabazah. Rabazah berhampiran dengan Madinah Al-Munawwarah. Satu kampung di dekat Madinah Al-Munawwarah. Maqam beliau yang ada di Mesir itu maqamur ru'a, yang dilihat oleh orang-orang saleh. Tapi maqam yang tepatnya di Rabazah. Nah. Terus. Wa bi ilahi qal haddatsana Abdullah bin Abil Aswad qala haddatsana Zakaria bin Umarah al-Ansari qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata lahu thalathatun lam yablughul hinsa adkhalahu Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannah. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang telah kematian 3 anak yang belum balik, nescaya Allah Ta'ala memasukkannya dan juga mereka ke dalam syurga dengan rahmatnya. Kenapa dikhususkan anak yang belum balik, tuan-tuan? Karena itu lebih berat daripada kematian anak yang telah besar. Nah, anak yang kecil itu lebih berat bagi ibu dan ayah. Karena itu lebih hampir kepada hati ibu dan ayah tersebut. Faham? Terus. Bab 81. Babu man mata lahu. Sebabkan ibu dan ayah tadi rahmat kepada anak tersebut, maka Allah memberikan rahmat yang besar kepada ibu dan ayah tersebut. Nampak, untuk masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Terus. Bab pada menyatakan orang yang kematian anaknya kerana keguguran. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Yazid qala hadatsana Sadaqah bin Khalid qala hadatsani Yazid bin Abi Maryam an ummihi an Sahl bin al-Hanzaliyah wa kana la yuladu lahu faqala la an yulada li fil islami waladun saqtun fa ahtasibahu ahabbu ilayya min an takuna liya dunya jami'an wa ma fiha wa kana ibnu al-Hanzaliyati mimman bay'a tahta asy-syajarah. Daripada Yazid ibnu Abu Maryam, daripada ibunya, daripada Sahal ibnu al-Hanzaliyah, dan adalah dia tidak mempunyai anak, maka dia telah berkata bahwasanya diperanakkan bagiku pada masa Islam seorang anak yang mati kerana keguguran, lalu aku mengharapkan pahala daripadanya lebih aku sukai daripada bahawa aku mempunyai dunia seluruhnya dan barang yang ada padanya. Dan adalah ibnu al-Hanzaliyah di antara sahabat yang berbai'ah di bawah pokok, yakni Baitur Ridwan. Semuanya pahala. Umat Nabi ni semuanya pahala. Mati anak pahala, masuk syurga Allah Ta'ala. Mati yang gugur pun dapat pahala, masuk syurga Allah Ta'ala, diberi kebaikan. Semuanya baik. Nah, al-muslim kulluhu khair. Nah, seorang muslim ini semuanya baik. Tak ada apa yang tidak baik bagi hidupnya. Nah, terus. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mash an Ibrahim at-Taimiyyi عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله مالك ما قدمت ومال وارثك ما
akharta. Daripada Al-Haris ibnu Suwaid daripada Abdullah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di kalangan kalian harta yang diwarisinya lebih dia sukai daripada hartanya? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tiada di kalangan kita seorang pun melainkan hartanya lebih dia sukai kepadanya daripada harta warisnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah kalian bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan harta warisnya lebih dia sukai kepadanya daripada hartanya sendiri. Hartamu adalah apa yang telah engkau dahulukan, yakni guna, dan harta warismu adalah apa yang engkau akhirkan, yakni simpan. Terus. Wa bi ilahi qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uduna fikum ar-raquba? Qalu ar-raqubu alladhi la yuladu lahu. Qala la, walakinna ar-raquba alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Dia yakni Abdullah telah berkata, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian kira yakni menyangka dengan maksud ar-raqub? Para sahabat menjawab, ar-raqub adalah orang yang tidak mempunyai anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak, akan tetapi ar-raqub adalah orang yang tidak memberikan sesuatu kepada anaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna fikum as-sur'ah? Qalu huwa alladhi. Saya tak pasti hadis ini apa kaitan bab dia dengan apa ni, Allahumma salli alaihi wasallam, babu man mata lahu siqtun. Apa kaitan bab ni dengan hadis ni? Allahu a'lam. Saya tengok balik syarahan dulu. Saya ada syarah. 153. Tak ada. Allahu a'lam. Nanti saya tengok balik pada hadis yang 153 ni apa kaitan dengan bab ini. Betul. Qalu huwa alladhi la tasra'uhu rijal, faqala la, walakinna sur'ata alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Dia yakni Abdullah telah berkata, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian kira dengan maksud as-sur'ah? Para sahabat menjawab, as-sur'ah adalah orang yang tidak dapat jatuhkan, yakni ditumbangkan oleh ramai lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak, akan tetapi as-sur'ah adalah orang yang dapat menguasai nafsunya ketika marah. Bab 82, babu husnil malakah, bab pada menyatakan perlakuan baik terhadap hamba. Wa bi ilai qal hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Umar bin al-Fadli qala hadatsana Nu'aim bin Yazid qala hadatsana Ali bin Abi Talib sallallahu alaihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma thaqula qala ya Ali i'tini bi tabaqin aktub fihi ma la tadillu ummati ba'di, fakhashitu an yasbiqani faqultu inni la ahfazu min dhira'i as-sahifah la ahfazu inni la ahfazu min dhira'i as-sahifah wa kana ra'suhu baina dhira'i wa 'addi yusi bis-salati waz-zakati wa ma malakat aymanukum wa qala kadhaka hatta fadat nafsuhu wa amarahu bi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh man syahida bihima hurima 'alan nar. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi tatkala sakit berat, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Ali, bawakan kepadaku tempat tulis, aku akan menulis padanya sesuatu yang umatku tidak akan sesat sesudah yakni kewafatanku. Maka aku khawatir baginda sallallahu alaihi wasallam akan mendahuluiku. Lalu aku telah berkata, sesungguhnya aku akan menghafal daripada sastra lembaran. Mendahuluiku maksud Nabi akan wafat pada waktu tersebut. Aku bimbang takut Nabi wafat dan tak sempat ditulis. Maka Sayyidina Ali kata, lafazkan Nabi, aku hafal. Aku akan hafal. Terus. Dan adalah kepala baginda sallallahu alaihi wasallam di antara pangkal lengan dan tanganku. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berpesan mengenai solat, zakat dan berkelakuan baik kepada yakni hamba-hamba yang dimiliki. Dan Ali radhiyallahu anhu telah mengucapkan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam pesan, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi lega. Baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali ulang balik. Nabi takkid untuk bahawa Sayyidina Ali menghafal apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ulang, maka Nabi pun lega dengan ucapan tersebut. Terus. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyuruhnya dengan bersyahadah bahwasanya
tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Barang siapa yang telah bersaksi ia dengan keduanya, yakni dua kalimah syahadah, diharamkan daripada api neraka. Ini dia yang beramal dengan dua kalimah syahadah. Ada seorang ulama hadis hampir wafat. Waktu dalam keadaan nak hampir wafat tersebut, anak-anak muridnya ingin menyebutkan guru tadi dengan menyebut syahadah la ilaha illallah. Karena siapa yang menyebut la ilaha illallah sebelum wafat maka masuk syurga dia. Maka anak-anak murid ni nak bagi tok guru ni sebut la ilaha illallah ni macam mana ni? Takkan nak pergi sebut kat tok guru la ilaha illallah. La ilaha, takkan nak talqin macam tu, kata tak ada adab pula dengan tok guru. Ni tok guru. Jadi macam mana dia buat? Akhirnya anak-anak murid sama-sama anak-anak murid pakat baca hadis. Baca sanad. Tapi sanad tu dimaklubkan. Diubah sanad dia. Haddatsana fulan, patutnya dia ni duduk di kedua, dia ni pergi ke depan. Patah-patah balik. Batu tok guru tu tengah sakit ni. Dia ulama besar hadis, hafal hadis. Dengar-dengar terubah hadis tu marah dia. Terus dia kata tak betul tu. Yang betulnya haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, mati pada waktu sebut. Faham tak? Hak tu anak murid nak pun. Dan waktu nak sebut man qala la ilaha illallah tu lah. Tapi dia ubahkan sanad dulu nak bagi tok guru sebut hadis tu. Akhirnya tok guru sebut dan sebut la ilaha illallah, meninggal pada waktu tersebut. Masuk syurga Allah Taala. Nah. Untuk itu kita jangan apa ni? Jangan Allahumma salli sayyidina Muhammad. Kalau kita tak dengar orang tu sebut sekalipun, jangan buruk sangka bahawa orang tu mati tidak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini menyatakan perlakuan baik terhadap hamba dikhususkan pada bab tersebut. Karena apa? Karena Nabi khususkan sebutan terhadap perlakuan baik terhadap hamba tadi dalam bab berkait dengan solat dan zakat. Kemudian Nabi sebut buat baik kepada hamba. Apa makna buat baik kepada hamba, tuan-tuan? Ini sebagai isyarat daripada Nabi SAW bahawa akan habisnya perhambaan. Itu maksud buat baik kepada hamba. Buktinya daripada hadis Sayyidina Al-Imam Tirmizi dalam Syama'il, bila mana Nabi SAW bagi hadiah kepada Kulsum kepada Kulsum ibni Hidmin. Kepada Sayyidina Kulsum. Bila dibagi hadiah kepada beliau, hamba, waktu ketika mana Nabi SAW pergi ke rumah beliau dan dijamu makan oleh beliau dengan baik, maka Nabi bertanya kepada beliau, ada hamba tak? Kamu ada hamba yang tolong kamu buat kerja di kebun kamu? Dia kata tak ada. Nabi kata, kalau datang nanti hamba kami dalam peperangan, mari jumpa dengan kami akan balas balik kebaikan yang kamu buat kepada kami. Hadisnya panjang. Kemudian bila sampai ada hamba yang dijanjikan tersebut, Sayyidina Kulsum datang jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunaikan janji. Kemudian Nabi kata pilih. Ada dua orang hamba, pilih salah satu daripada hamba ini. Maka Sayyidina Kulsum kata, ya Rasulullah, bahkan kamu yang pilih ya Rasulullah. Kata Nabi, al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diminta untuk memberi nasihat, maka dia kena amanah. Maka Nabi kata, ambil yang ini. Ini ra'aitu yusalli. Ra'aituhu yusalli. Aku melihat dia telah semayang. Dan ini orang yang semayang, ambil yang ni. Maksudnya kalau nak pilih hamba yang nak bantu kita di kebun dan sebagainya, pada zaman perhambaan pun pilih yang ada agama. Betul lagi nak pilih pemimpin yang besar dalam dunia, dalam negara, lebih lagi kena ada agama. Faham tak? Jadi kemudian bila dah dipilih lelaki tadi, bila balik Nabi pesan kepada dia, aku bagi wasiat kepada kamu untuk buat baik kepada lelaki ni. Tengok, Nabi kata buat baik kepada lelaki ni. Bila balik ke rumah, sampai di rumah, dia cerita kepada isteri dia, sampaikan berita tadi kepada isteri beliau. Dan dia kata, Nabi pesan suruh kita buat baik dengan dia. Isteri dia kata apa? Kamu masih tak buat baik lagi kepada dia, wahai suamiku. Kata, aku tak buat dia pun. Tak, buat baik tadi dengan makna bebaskan dia. Itu maksud buat baik. Maka dibebaskan pada waktu itu juga. Sampai berita tadi kepada Nabi SAW. Nabi gembira. Dan Nabi SAW mengatakan, likulli nabiyyin wa khalifatin bitanatan. Bitanatus su' wa bitanatul khair. Setiap isteri Nabi-Nabi dan setiap Nabi-Nabi dan khalifah, pemimpin, itu ada dua jenis isteri. Satu yang baik, satu yang buruk. Nampak tak? Satu baik, satu buruk. Dan Nabi isyaratkan isteri sahabat Nabi ini, Sayyidina Kulsum ini adalah orang yang termasuk di kalangan yang baik-baik, yang membawa suami dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Syarahan daripada hadis tersebut, daripada pemahaman sahabat sendiri tentang perlakuan baik terhadap hamba adalah membebaskan hamba. Jadi salah kalau ada orang mengatakan bahawa
Abraham Lincoln adalah orang pertama yang menghapuskan perhambaan. Tidak, Islam adalah yang mula menghapuskan perhambaan, tetapi dengan cara yang perlahan-lahan. Kenapa tak dihapuskan sekaligus sistem perhambaan? Kenapa? Karena telah menjadi adat pada waktu tersebut. Perhambaan menjadi adat pada waktu itu. Kalau Islam datang dan melawan adat tersebut, yang adat tadi tidak bercanggah dalam syarak, maka akan jadi perpecahan. Umat akan berpecah pada waktu tersebut. Yang kedua, datangnya perhambaan dalam Islam dan dikekalkan perhambaan dalam Islam adalah untuk membezakan perhambaan dalam selain Islam. Faham tuan? Ini jawapan yang diberikan oleh Syekh Fathullah Golan dalam kitab beliau tentang jawapan bagi soalan-soalan yang ditanya oleh orang pada beliau. Saya baca jawapan beliau, antara jawapan yang terbaik yang saya pernah baca tentang perhambaan. Sebab orang selalu tanya, kenapa Islam mengekalkan hamba? Kenapa Islam mengekalkan hamba sedangkan sepatutnya terus dibatalkan perhambaan? Tak. Islam kekalkan lagi untuk membezakan bagaimana Islam melayan hamba dibezakan dengan kufar melayan hamba. Yahudi layan hamba macam mana, Kristian layan hamba macam mana, seperti binatang. Bila datang Islam, dilayan hamba seperti mana manusia yang lain. Diberi makan seperti mana tuannya makan, diberi pakaian seperti yang tuannya pakai. Ni. Faham tuan-tuan? Kita akan baca hadis bab hamba ni, tuan-tuan akan tengok bagaimana sikap yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datangnya hukum dalam Islam yang dibebaskan hamba dalam hukum tersebut. Contoh, kalau orang ni kena kafarah, hukuman pertama bebaskan hamba. Maka dibebaskan hamba dalam dhimnil ahkam, dalam hukum tersebut masukkan hukum hakam pembebasan hamba. Dengan maksudnya dengan secara halus dibebaskan hamba. Bukan dengan lawan dengan alaniyah, dengan terang-terang lawan. Bebaskan hamba, tak boleh ada hamba dalam kehidupan. Tak. Tapi dibebaskan dengan halus dan akhirnya perhambaan tidak ada lagi. Tapi dapat nama kat apa? Dapat nama kat Abraham Lincoln. Faham tak? Presiden Amerika. Dia dapat kat dia, tak apalah. Ala kulli hal, hadis ini menjadi bukti bahawa Nabi SAW sendiri telah memberitahu dengan isyarat bahawa hamba nanti akan tiada. Terus. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعية ولا ترد الهدية ولا tidak apa. Terus. ولا تضرب المسلمين. Leleh tu. Dia mengigau. Hei. Bang. So dia bangun pergi ambil sembahyang. So dia bangun ambil sembahyang, tengok teruk dia tidur lagi tu. Pergi ambil sembahyang habis. Ayak-ayak dia tak najis sebab dia tidur duduk. Bau lah. Terus pergi ambil sembahyang, hei. Geraklah dia bangun, hang ni pun nak baju biru ni. Dah lah baju biru. Pergi bangun. Bukan sedang itu. Bangun, pergi ambil sembahyang, pergi. Basuh muka, pergi. Hei. Pergilah keluar tu. Sembahyang. Tak tahu tentang apa lagi. Pergi kat dia. Pergi terus baca. Daripada Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, penuhilah kalian akan undangan, yakni jemputan, janganlah kalian menolak hadiah, yakni tidak menerima hadiah, dan jangan kalian memukul kaum muslimin. Penuhilah undangan di sini maksudnya undangan perkahwinan. Ajibu ad-da'wa, ajibu da'i, maksudnya kalau orang jemput kamu kenduri apa ni yang wajib ni? Kenduri kahwin. Kenduri kahwin wajib. Entah kenduri lain sunnah. Kenduri khatan, kenduri buat rumah baru, kenduri balik haji, semua ada nama-nama lah kenduri-kenduri tu. Ada kenduri-kenduri dia sendiri. Kenduri Allah terima dapat anak, akikah dan sebagainya tu. Kenduri itu sunnah. Kalau tak pi tak berdosa. Kenduri yang wajib, kenduri kahwin. Wajib pi. Kalau kecuali ada uzur. Wala taruddul hadiyah,
Terus jangan menolak hadiah. Kalau orang bagi hadiah jangan tolak. Nabi ada beberapa benda Nabi tak tolak, pertama bantal. Jangan tolak bantal. Kalau dibagi hadiah jangan tolak. Orang bagi hadiah bantai. Tak pernah orang bagi bantai tak hadiah. Dan maksud Nabi nak bagi tahu kata kalau kata dibagi hadiah walaupun macam tu, orang tak pernah duk bagi bantai. Ni beza dengan adat. Jangan tolak. Ambil. Yang kedua minyak wangi. Yang ketiga bunga. Jangan ditolak. Terima. Karena minal jannah. Bunga ni adalah daripada syurga Allah Ta'ala. Maksudnya seakan-akan daripada syurga Allah Ta'ala karena dia wangi. Karena wangian ni adalah wangian daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bantai juga jangan ditolak. Kalau kata orang di tuan rumah bagi bantai kat kita, kita pergi tidur rumah tuan rumah tersebut, tuan rumah tu pergi bagi bantai, kita tak. Lepas tu tuan rumah pun betul. Okey, ambil balik bantai. Malam tu tengkok tu gitu. Berantau. Jangan tolak. Mai ke rumah orang, kita duduk depan dekat tempat tetamu, tuan rumah tolak bantai kepada kita, tolak kosen tu untuk kita sandarkan. Jangan. Tak, terima saja, ambil dan jadikan tempat penyandar. Jangan tolak. Tu antara tafsiran yang disebut oleh ulama tentang jangan tolak bantal. Satu hadiah, satu jangan tolak kalau dibagi pada kita dalam majlis. Untuk kita duduk, letakkan tangan kita sebagai penghadang pada bantal tersebut. Boleh faham? Terus. Wa bihi ilahi qal haddatsana. Dan jangan kalian memukul kaum muslimin. Maksud jangan pukul hamba. Jangan pukul hamba. Kalau muslimin umum maksudnya jangan pukul orang Islam. Tapi dalam bab ni termasuk yang dikhususkan dalam bab ni adalah hamba. Karena orang biasa pukul hamba. Jadi Nabi melarang perkara tersebut. Terus. Wa bihi ilahi qal haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudail an Mughirah an Ummi Musa an Ali radhiyallahu anhu sallallahu alaihi qala kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salam, dia telah berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn Fudail daripada Mughirah daripada Ummu Musa daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia telah berkata, adalah perkataan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Maksud dia as-salata ay alzimu salata. Alzimu as-salata. Jadi ini maf'ulun bih yang telah dihazafkan fa'il amarnya dihazafkan. Jadi alzimu as-salata, alzimu as-salata, maksudnya lazimkan salat dan takutilah Allah dalam urusan hamba-hamba yang dimiliki fima malakat aymanukum. Maksudnya jagalah kamu hamba tersebut, jaga elok-elok, jangan kamu zalim dengannya. Itu maksud kata Nabi SAW. Jadi Nabi pesan salat dengan hamba pada waktu Nabi hampir wafat. Nabi pesan salat dengan hamba pada waktu tersebut. Jadi dikaitkan hamba tadi pada waktu tersebut untuk Nabi SAW ambil kata beratnya urusan tentang hamba. Dan Nabi ambil berat sungguh tentang hamba. Terus. Bab 83. Babu su'il malakah. Bab pada menyatakan perlakuan buruk terhadap hamba. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Salih qala حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب قد عرفنا خياركم من شراركم أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره wala yu'manu syarruhu wala yu'taqu muharraruhu. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya adalah dia berkata kepada orang ramai, kami lebih mengetahui tentang kalian daripada doktor hewan mengenali hewan. Bayatirah, veteriner. Diguna dalam bahasa Arab bayatirah. Bayatirah bid-dawa. Nabi lebih kenal manusia daripada doktor haiwan kenal haiwan. Doktor haiwan ni maksudnya dia akan syafaqah dengan haiwan. Seperti mana Nabi SAW syafaqah dengan umat. Itu maksudnya. Terus. Sungguh kami telah mengetahui. Syafaqah ni apa syafaqah? Syafaqah ni kasih sayang dengan umat. Kita tak faham pula. Ada tentang apa pula syafaqah apa semua ni. Terus. Sungguh kami telah mengetahui orang yang baik daripada orang yang jahat daripada kalangan kalian. Ini dalil Nabi mengetahui perkara ghaib.
Nabi mengetahui perkara ghaib. Nabi tahu yang baik dan yang buruk. Dan perkara ini dimaklum kepada Sayyidina Abi Hurairah. Sebab Sayyidina Abi Hurairah kata, saya ada 2 ilmu yang diberikan oleh Nabi kepada saya. Satu telah saya sampaikan kepada kalian, yaitu ilmu hadis. Dan satu lagi, kalau saya sampaikan, saya akan dipotong tengkok oleh pemimpin-pemimpin pada waktu tersebut. Faham tak? Maksudnya ilmu apa ni? Ilmu, kata ulama ni khilaf, panjang khilaf tentang apa yang disembunyikan oleh Sayyidina Abi Hurairah, yang tidak Sayyidina Abi Hurairah bagi tahu. Adakah ini termasuk menyembunyikan ilmu? Tak. Ini tak termasuk menyembunyikan ilmu, tapi ini termasuk di antara benda yang tidak menyampaikan kepada yang bukan ahlinya. Tak perlu sampai, kerana jadi fitnah. Yang pertama kata ulama, ilmu tentang kiamat. Yang kedua kata ulama, ilmu tentang nama-nama manusia yang jahat pada akhir zaman. Kalau Sayyidina Abi Hurairah bagi tahu tu, kita akan tahu siapa yang jahat ni. Itu semua. Tapi Sayyidina Abi Hurairah tak bagi tahu. Dan ilmu tersebut diketahui oleh para aulianya. Nah, itu banyak ada lebih kurang 20 pandangan tentang ilmu yang disembunyikan oleh Sayyidina Abi Hurairah tersebut. Dan dia tak termasuk di kalangan orang yang kitmanul ilm, tak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Nah, tak termasuk dengan perkara tersebut. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebut apa dia? Atuhibbu hadisnya Allah Subhanahu. Saya terlupa dia punya bahasa Arab dia, cuma maksud dia, kamu sukakah kalau orang mendustakan agama Allah Ta'ala dengan apa yang kamu ceritakan tersebut? Faham tak? Lepas tu ada benda yang patut kita sampaikan, ada benda yang tak patut kita sampaikan dalam majlis. Kenapa? Karena dibimbangi akan menjadi fitnah pada waktu tersebut. Faham tak? Terus. Adapun orang yang baik di kalangan kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman daripada kejahatannya. Dan adapun orang yang buruk daripada kalangan kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman daripada kejahatannya, dan mendakwa masih tidak dimerdekakan hambanya. Baik. Yang ni Nabi bagi tahu secara umum tentang sifat tersebut. Detail tentang nama-nama diketahui oleh sebahagian sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Terus. Wa bi ilaihi qala haddatsana Isa bin Khalid qala haddatsana Hariz bin Utsman an ibni Hani'in an Abi Umamah sami'tuhu yaqulu al-kanudu alladhi yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu wa yadribu 'abdahu. Daripada Ibnu Hani, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar dia berkata, al-kanud yakni orang yang kufur nikmat adalah yang tidak mahu memberi, berjalan bersendirian dan yang memukul hambanya. Kanut yakni yang kufur nikmat adalah yang tidak mahu memberi, berjalan bersendirian dan yang memukul hambanya. Apa makna ni? Alladhi yamna'u rifdahu, alladhi yamna'u rifdahu, maksudnya yang bakhil. Nah, kemudian yang bersendirian dalam makan, bersendirian, tak mau bersama dengan jamaah muslimin. Nak duduk seorang-seorang, nak buat dia pelik daripada orang.